Okay, MCO 2.0. Wow, okay. It's okay adik-adik. Hai, Assalamualaikum. Alright. Hai adik-adik, apa khabar? Semoga semuanya dalam sihat-sihat belaka, insyaAllah. Alright, so hari ni kita bertemu lagi macam biasa. Ya betul, jam 5 petang. Aha, betul. Ya, aha. Orang yang berbeza tapi tempat yang sama, masa pun sama, topik yang berbeza. Ya, ya betul. Aha, siapa yang dah dengar perutusan Kementerian? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yeah, alright. So, InsyaAllah. Okay, so kita akan mulakan untuk hari ini berkenaan dengan, ya betul. Kalau jumpa kakak, ya si Fir. Hai Baya yang baru join tu. Apa khabar? Semoga sentiasa sihat, sentiasa dalam perlindungannya, insya-Allah. So adik-adik dah ready untuk hari ini? Kita akan bersama-sama, kita akan kongsikan di mana, wow, hanya 5 saat kita boleh settle. Nak buat apa 5 saat. Akak yakin dah pasti ada yang dah tahu buat ataupun yang belum tahu, jom kita ambil tahu. Ya, betul. Bila mana kita dah ambil tahu, mestinya kita punya rasa otak macam rasa, macam ni nak buat. Alright. So it's okay. Alright, it's okay. So Ibu Ayah, buat Ibu Ayah yang baru join, hai. Anda kata live hari ini sangat bermanfaat, tolong kongsikan. Anda kata tidak, it's okay. Alright. So insyaAllah kita akan mulakan. Siapa dah ready tunjuk good? Okay, terima kasih siapa yang dah ready tu. Terima kasih banyak-banyak. Alright, jom kita pergi. Macam mana kita nak buat? Okay, untuk hari ni adik-adik, kita akan buat adalah apabila puluhnya sama tapi sahnya dia jadi benten. Apa itu maksud benten? Alright. So benten ni adalah kawan 10. Apabila nombor yang pertama tambah nombor yang kedua, dia akan jadi 10. Okay, alright. So tak nampak lagi macam mana cara dia? It's okay. Jom kita buat sama-sama. Hai, alright. So kita akan buat sama-sama. Alright, jom kita mulakan sekarang. Okay, untuk hari ini akak akan kongsikan dengan awak semua berkenaan bagaimana kita nak selesaikan. Okay, yang pertama, contohnya, alright, nombor puluh. Alright, puluh dia mesti sama. Okay, ini yang pertama. Puluhnya mesti sama. Nampak tulisan akak? Alright, very good. Okay, siapa yang nampak? Tahniah. Alright, okay, puluhnya sama. Sahnya mesti benten. Apa itu benten? Okay, mudah saja Ibu Ayah yang nak tahu benten adalah apabila nombor pertama tambah nombor kedua. Contohnya, 2 tambah 8. Jadi berapa? 10 kan? Itulah maksud benten. Seterusnya, 3 tambah 7. Jadi berapa? 10. Very good. Itu dinamakan benten. Alright, lain 4 tambah 6. Jadi berapa? Very good. 10. Itulah dinamakan benten. Okey, kita bagi lagi. 1 tambah 9. Berapa? Ya. Contohnya akan kata 9 tambah 2. Adakah ada jadi 10? No. Tidak, jadi berapa? 11. So 11 dia bukan benten. Boleh jelas adik-adik? Boleh jelas apa itu benten? Sekiranya jelas, Ibu Ayah dan juga adik-adik boleh cakap kat situ. Jelas. Okay? Alright, thank you. Siapa yang jelas? Tahniah. Alright, dah ready? Macam mana kita nak selesaikan? Alright, jom kita mulakan. Soalannya adalah, okay. Oh, ni akak padam sekejap. Akan naikkan sikit dia punya oops. Okay, yang ni jelas? Alright, so kalau jelas kita tarik ke tepi lah biar awak nampak. Okay, dah nampak tepi ni, kita ambil warna yang berbeza untuk awak nampak macam mana kita nak selesaikan. Sekarang jadi kita akan beritahu puluh mesti sama. Contohnya akan ambil 1. Alright, 1, alright, puluhnya 1, 10, sahnya kita ambil 2. Alright, darab. Ingat puluhnya mesti sama. Maknanya 1. Sah kena band apa? Benten. Okey, kawan kepada 2 berapa? Ya betul. Nak jadikan dia 10. 8.
12 darab 18. Macam mana kita nak selesaikan? Senang sangat-sangat adik-adik. So macam mana kita nak buat adalah step pertama kita ambil warna lain biar nampak sikit kemeriahannya. Okay. Alright. So nombor sah kita darabkan dengan nombor sah. 2 darab 8. Ingat sifir sangat penting untuk gunakan teknik yang 5 sah ni. 2 darab 8 berapa? Ya betul 16. Very good. Sekarang kita ambil nombor yang depan ni saja. 1. Alright. Lepas nombor 1, nombor berapa? Ya betul. Kita darabkan dengan lepas nombor dia. Berapa? 1 darab 2. Berapa? Ya betul. 216. Very good. Siapa dapat jawab? Tahniah. Wuhui. Very good. Tahniah adik-adik. So kita up sikit level yang nombor besar sikit. Tapi sama juga. Puluhnya. Alright. Puluhnya still sama iaitu 10 nombor yang sama. Sahnya adalah benten. Kawan kepada 10. Contoh 7 mesti kawannya 3. 5 kawannya 5. 4 kawannya 6. 9 kawannya 1. Boleh jelas? Alright. So jom kita pergi soalan seterusnya. Alright. So kita pergi ambil yang ini. Okay. Contohnya 26 darab. Okay, ingat sahnya mesti sama. Puluhnya mesti sama. Sahnya kena benten. Benten kepada 6 berapa? Ya, betul. Very good. 4. So kita selesaikan. Go. Cepat. Siapa boleh selesaikan? Cepat. Cepat. So sah darab sah. Sah darab sah sini. Terlebih pula. 6 darab 4 berapa? 6 darab 4 berapa? Ya betul. 24. Very good. Seterusnya 2. Lepas 2 nombor berapa? 3. So kita darabkan 2 darab 3 berapa? 6. Itulah jawapannya. Ya. Siapa dapat? Tahniah. Very good. Tunjukkan dengan rakat siapa jawab. Yes. Betul. Tahniah. Okey. Ni kali ni kita buat sama-sama. Kita buat laju-laju. Okey. So ibu ayah dan juga adik-adik. Sekiranya anda ada kertas. Kita boleh buat sama-sama. Siapa boleh congak? Lagi bagus. Very good. Tu lagi bagus untuk adik-adik. Alright. So jom kita buat. Ready. Sekejap. Yang ni dah dapat contoh kan. Laci lah. Kita tarik sikit. Biar dia tak nampak. Gitu. Alright. So. Okay. So jom kita buat dekat sini. Kita nak ambil nombor yang besar sikit. 37. Darab. Ingat puluhnya masih sama. 3. Benten 7 kepada benten 7 berapa? Ya betul 3. So jom kita buat. Jom sama-sama. Very good. Jom kita buat. 3. Kita ambil pen dulu. 7 darabkan dengan 3 berapa? Yes 21 kita letak belakang sekali. Very good. 3 kita bulatkan. Lepas nombor 3 berapa? 4. So kita darabkan 4 darab 3 berapa? Ya betul 12. Itulah jawapannya. Very good. Siapa dapat? Tahniah adik-adik. Ya, terbaik. Terbaiklah adik-adik ni. Very good. Nak try lagi sekali. Nombor yang lagi besar. Ingat petua untuk menggunakan teknik ni adalah ibu ayah. Adik-adik kena hafal semaksimalnya mungkin adalah sifir 2 hingga sifir 12. Ini sangat-sangat penting. Berita terkini, okay? So nak menggunakan teknik ni bukan kaleng-kaleng ya adik-adik. Alright. So anda kena hafal sifir 2 hingga sifir 12. Baru anda boleh buat. Alright, so last kita buat ni sebelum kita nak masuk peringkat seterusnya. Alright, so jom kita buat lagi sekali. Kita nak buat yang macam mana? Kita nombor besar sikit, 48. Ingat, puluhnya masih sama, 4. Very good. Benten kepada 8. Very good. 2. Alright, jom kita selesaikan adik-adik. Lesar darab sah. 8 darab 2 berapa? 16. 16 letak belakang sekali. 4 kita bulatkan. Alright. Lepas nombor 4 berapa? 5. 5 darab 4 berapa? 20. Very good. Itulah jawapannya. Siapa dapat? Sama dengan Raka. Betul. Tahniah. 1 bintang. Siapa masuk kelas akad dia akan dapat bintang tau. Alright. Tahniah adik-adik. Very good. Okay. So ibu ayah. Macam mana? Boleh ke boleh? Boleh buat? Boleh share dengan anak-anak. Anda kata bermanfaat, tolong share pada
Facebook personal anda ataupun tag kawan anda untuk sama-sama dapat manfaat. Apabila kita sebarkan manfaat, insya-Allah kita akan dapat manfaat lain. Alright? Insya-Allah. So Ibu Ayah, anda kata Ibu Ayah nak tahu ni apa ni? Maxcash ni apa Ibu Ayah? Ya. Maxcash ni adalah pusat pusat adalah pusat pula. Alright. Dia lebih kepada adalah pusat tuition di mana kita kukuhkan adalah subjek matematik, sains dan juga admit. Untuk tahun berapa? Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Yes. Itulah yang kita akan buat. Tetapi Ibu Ayah, kita baru dengar Kementerian cakap kita adalah kawasan PKP. Di mana kawasan PKP kita hanya dibenarkan jalankan online sahaja. So untuk Ibu Ayah, siapa nak join kami boleh direct dekat bawah. Alright. So, siapa nak tahu next lagi? Yang ini kita akan buat adalah 3 digit. Siapa nak tahu yang 3 digit macam mana? Cepat komen nak, komen nak, komen nak. Ramai yang nak akan share 3 digit macam mana. Tapi lebih kurang sama. Okay, jom kita buat sama-sama. Alright, so okay. Alright, so untuk 3 digit, alright, untuk Ibu Ayah, okay. Untuk 3 digit ni Ibu Ayah, anda kata Ibu Ayah perlukan kertas lagi bagus. Tapi don't worry, live ni kita akan save. So di mana bila mana kita save Ibu Ayah, so Ibu Ayah boleh ulang tayang. Yang mana? Ulang tayang, okay. Alright, so Ibu Ayah, jom nak. Yeah, jom kita buat sama-sama. Let's go. Alright, so Ibu Ayah, jom kita buat. Alright, untuk yang 3 digit, minta Ibu Ayah dan juga adik-adik tolong tengok betul-betul untuk yang 3 digit. Okay, ingat petua nak buat teknik ini 5 saat adalah sifir kena hafal. Alright, okay, jom kita buat untuk 3 digit, 3 digit, 3 digit. Alright, yang pertama, nombor ratus dia, alright, nombor ratus, Ibu Ayah, nombor ratus mesti sama. Alright, nombor puluh pun mesti sama. Alright, nombor sah pula, ya betul, very good. Dia kena benten. Ingat lagi benten tu apa? Kawan 10. Apabila kita tambahkan dia jadi 10. Contoh 9 tambah 1. Very good. Lagi. 8 tambah 2. Very good. Lagi. 3 tambah 7. Very good. Lagi. Alright. 4 tambah 6. Lagi. Ini adalah benten. Ingat Akak ulang semula. Akak, apa tu benten Akak? Saya tak jelas Akak benten. Yes, inilah benten adik-adik. Apabila kita tambahkan nombor yang pertama dengan nombor kedua, dia akan jadi 10. Jumlahnya akan jadi 10. Itulah dipanggil benten. Alright. So Akak dah senaraikan. Contohnya 9 tambah 1, 8 tambah 2, 3 tambah 7, seterusnya kita ada 5 tambah 5. Alright, ni antara contoh benten. So, untuk yang 3 digit pula. Alright, yang untuk 3 digit, adik-adik dah ready? Dah ready macam ni kita nak buat? Dah ready? Dah ready? Tunjuk. Good. Wow, alright, very good. Alright, so untuk 3 digit, kita buat yang bawah sikit lah. Kita buat dekat bawah ni biar awak-awak nampak semua. Alright, untuk yang 3 digit, dah ready? Alright, so soalannya adalah, contohnya, ingat tadi ratusnya masih sama, betul? Ratusnya masih sama, kita ambil nombor paling rendah, 1. So, puluhnya pun kena sama, kita ambil 1 jugalah untuk sah dia kena benten, kita ambil nombor yang rendah dulu, contohnya 6. Darabkan, ingat nombor ratusnya mesti sama, 1. Nombor puluhnya mesti sama, sahnya mesti benten. Nak benten untuk 6 berapa adik-adik Ibu Ayah? Yes, very good, 4. 116 darab 114. Macam mana kita nak buat? Ya Ibu Ayah, betul. Tekniknya lebih kurang sama yang macam tadi tu. Bezanya dekat sini, tengok dulu. Sah darabkan dengan sah. Very good. 6 darab 4. Berapa? Very good. 24. 24 awak letak siap-siap dekat ujung sekali. Alright. Sekarang tadi kan kita ambil 1 nombor je. Ni kita ambil 2 nombor terus. 11. Alright.
Ya ini ingat ini kena Pasifik. Kalau ada tahu Pasifik memang tak boleh buat. Alright. Lepas nombor 11, nombor berapa? Yes, nombor 12. Aha. So kita kena darabkan 12 darab 11. Berapa? Yes, very good. Siapa jawab? 131. Yeah. Sorry, 132. Maafkan saya. Alright. 132. So jawapannya inilah. 132,024. Aha. Okey, inilah jawapan dia. Boleh dapat? Yang ini kena darabkan ini. Contoh, sifir 11, kalau nampak 12 ni adik-adik, tambahkan saja. So jawapannya 132. Aha. So jawapannya 132, 24. Boleh dapat? Boleh dapat? Kita ulang semula. Kita ulang semula adik-adik. So soalannya kita ambil nombor yang kecil dahulu. Biar adik-adik boleh jelas dan juga boleh faham. Contohnya 118 darab 112. So macam mana nak buat? Ya betul. Sa mesti darabkan dengan sa. Very good. 8 darab 2 berapa? Very good. 16. 16 tulis ujung sekali. So 11 kita bulatkan. Lepas nombor 11, nombor berapa? Ya 12. So darabkan saja 11 ni. Darabkan dengan 12. Kalau sifir 11 buat cara macam ni. 12, 1 tambah 2 berapa? 3, 1 dekat bawah tambahkan jadi 3, sini 2. Inilah jawapannya. So 132. So jawapannya 13216. 132,016. Okey. So dah dapat? Dapat? Yang untuk 3 digit? Dapat? Yes, very good. Pandai. So kita up sikit level. Yang ini memang kena hafal sifir. Kalau tak hafal sifir memang tak boleh. Adik-adik, memang tak boleh. So yang ini contohnya kita bagi yang terakhir adik-adik. Alright, okay. So contohnya kita ambil 200. Okay, boleh dah. 217 darab 213. Sekarang kita tengok nombor ratus dia sama tak? 2. Very good. Sama. Nombor puluh dia sama 1. 7 dengan 3 dia benten. Alright, benten 7 tambah 3 10. Betul. Very good. So macam mana kita nak selesaikan? Sa darab dengan sa. 7 darab 3 berapa? 7 darab 3 berapa? Alright, betul. 21. Letak ujung sekali. Seterusnya. Ini 21 dik. 21 dik. 21 ni kita nak buat apa ya? Lepas nombor 21 nombor berapa? Kak, nombor 23 pas kita nak darabkan ke kak? Yes. 23 darab 21. Berapa adik-adik? Siapa buat? Ya, 23 darab 21 berapa? So kalau tak boleh kita buat dekat tepi. 23 darab 21. Alright, 3 darab 1. 3 di 2 ni 6, 4. So jawapannya yes, very good. Aha. Jawapannya adalah 3, 1 betul, 2, 3, 2, 6, 4, 3, 6, 7, 8. Yes, very good. So jawapannya 483. So 483,021. Alright, dapat untuk yang 3 digit? Yes. 3 digit dia melibatkan nombor yang agak besar. Di mana kalau 3 digit ni awak kena hafal sifir lagi besar. Okay. So setakat ni, ya betul. Setakat ni dapat jelas. Boleh dapat yang untuk 3 digit ni adik-adik? Aha, very good. Okay. Aha. Allahu Akbar, minta maaf. Excited sangat cakap sampai terlupa. Lepas nombor 21 nombor berapa? 22. Aha. Maafkan saya, patut kata. Pasal salah. Alright. So yang ini kita padam. It's okay, it's alright. Okay. So yang ini. So 21 darab 22. Thank you siapa yang sedar tu. Terima kasih banyak-banyak. Alright, so kita darabkan macam biasa. 2, 2 darab 2, 4. So sini 2, sini 6, sini 4. Very good. So sini jawapannya kat sini kita padam. Aha. Alright, so 462,021. Aha. So inilah jawapannya. Boleh buat? Boleh? Dapat adik-adik? Dapat ke dapat ibu ayah? Yes, thank you. Thank you so much siapa yang
yang join kita sampai akhir. Okey, nak tengok lagi. Okey, boleh. Silakan. Alright, so Ibu Ayah, sementara tunggu ada yang tengah menyalin. Terima kasih sebab join kita hari ini. So Ibu Ayah, anda kata nak tahu berkenaan dengan kelas tuition online Maths Cash JDT, di mana kita ada 4 cawangan di Johor, di luar Johor, satu Malaysia pun ada. Hari ini kita kongsikan kat Johor je dulu. Alright, di mana kita ada di Taman Pasir Gudang, subhanallah. Taman Impian Mas, Taman Pasir Gudang pun boleh. Pasir Gudang, Ulu Tiram dan juga Lakin. So Ibu Ayah, kita ada di platform YouTube, kita ada di Telegram, kita ada di Facebook, kita ada di TikTok. Alright, kita ada di website. Apa lagi? Telegram, yes, kita ada di Telegram. Anda kata Ibu Ayah nak tahu berkenaan dengan kami, boleh terus go through dekat WhatsApp kami ataupun pergi ke platform-platform kami. Okay. Anda kata Ibu Ayah ada saranan ataupun pandangan, boleh bagi dekat kami untuk kita penambahbaikan untuk pihak kita. Alright. So Ibu Ayah, kita jumpa lagi. Saya Kak Halimah. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan juga terkasarlah ketika penyampaian tadi, minta maaf, ada kesilapan, minta maaf Ibu Ayah. Semoga dipermudahkan untuk Ibu Ayah. Ingat PKP ya adik-adik. So insyaAllah kita belum menang. So Ibu Ayah, kita insyaAllah Allah akan jaga kita, Tuhan akan jaga kita. Minta sangat-sangat still stay safe dekat rumah. Okay. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Bye.